salam sejahtera semua. Bertemu saya kembali, Aisyu Baria Kanan-Kanan dalam segmen Cerita Santai Aktif. Pada kali ini, Aisyu ingin mengupas isu berkaitan berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan murid sekolah. Berat badan berlebihan atau obesiti ialah keadaan apabila berat badan seseorang melebihi tahap yang sihat mengikut umur dan ketinggiannya. Menurut laporan World Obesity Atlas 2026, lebih 2.85 juta kanak-kanak dan remaja yang berumur 5 hingga 19 tahun berdepan dengan masalah berat badan berlebihan dan obesiti pada tahun 2026. Justru, isu berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan murid sekolah di Malaysia kini berada pada tahap yang membimbangkan. Apakah punca berlakunya berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan murid sekolah? Eltron boleh beri jawapan. Saksikan klip video ini. Bertemu saya kembali, Eltron, dalam isu kemasyarakatan berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan murid sekolah. Sangat bahaya. Tahukah anda 3 punca utama yang menyebabkan perkara ini berlaku? Pertamanya adalah murid selalu mengambil makanan segera, minuman bergula, makanan ringan dan makanan berkalori tinggi. Pengambilan makanan yang berlebihan menyebabkan lebihan kalori disimpan sebagai lemak. Punca kedua, murid kurang bersenam dan tidak melakukan pergerakan yang banyak. Kurang pergerakan menyebabkan kalori tidak dibakar dengan berkesan. Jika lebihan kalori berlaku secara konsisten, berat badan cenderung meningkat kerana simpanan lemak bertambah. Punca ketiga, murid tidur lewat dan menghabiskan masa bermain permainan video yang tidak berfaedah. Tabiat ini mengganggu metabolisme dalam badan. Mari kita dengar apa pandangan pegawai dietetik Sekolah Sukan Bukit Jalil tentang kesan berat badan berlebihan dan obesiti. Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Dietitian Aisyah. Kali ini saya ingin berkongsi tentang berlebihan berat badan ataupun obesiti dalam kalangan murid sekolah. Obesiti bukan sahaja menjejaskan penampilan diri, bahkan kesihatan juga. Pelajar yang mempunyai obesiti lebih cenderung untuk mendapat penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan berbagai lagi. Bahkan pelajar yang mempunyai obesiti sebenarnya lebih cenderung untuk dijadikan bahan ejekan dalam kalangan rakan-rakan mereka kerana mempunyai fizikal yang agak besar. Keadaan ini akan menjejaskan keyakinan diri mereka pada masa akan datang. Jadi, murid-murid semua jom kita ubah kepada gaya hidup yang lebih sihat dengan mengamalkan makanan yang lengkap dan seimbang. Juga kurangkan makanan yang berproses, makanan yang tinggi gula dan jangan lupa amalkan 30 minit senaman setiap hari. Ingatlah, kesihatan merupakan aset yang paling berharga dalam diri seorang manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, sudah tahukah anda punca berlakunya berat badan berlebihan dan obesiti? Jangan lupa amalkan pemakanan yang seimbang, lakukan aktiviti fizikal secara berkala, tidur yang mencukupi serta kekalkan gaya hidup sihat. Sekian daripada saya dan Eltron, aktif setiap hari, jauhkan obesiti.